Melihat kepada gambar-gambar ini, pasti terdetik di hati. Alangkah comelnya budak ini. Tetapi jika dilihat empunya badan 20 tahun kemudian, tiada siapa yang menyangka anak comel ini membesar sehingga berat badannya mencecah hampir 230 kilogram. Itulah yang dihadapi Suzana Magno, 30 tahun dari Kuala Kedah. Bekas pelajar Institut Kemahiran Mara ini mengalami pelbagai dilema menghimpit dirinya disebabkan penyakit hormon yang dialami. Bertubuh besar tidak bererti Suzana malu berhadapan orang ramai seperti yang dilaporkan sebelum ini. Tetapi fizikalnya yang besar inilah yang membuatkan pergerakannya terhad. Sikap prejudis segelintir masyarakat yang menganggap Suzana mengalami masalah berat badan akibat kuat makan membuatkannya bertekad untuk mencari pakar mengubati penyakitnya. Suzana menghubungi Dr. Cik Rozmi Cik Din dari Pusat Perubatan Citra, penyelidik obesiti yang disaksikannya mengubati pesakit obesiti dalam rancangan Wanita Hari Ini beberapa bulan lalu. Sumbangan Dr. Rozmi berbentuk minuman diet berharga RM1,000 sedikit sebanyak mencerahkan harapan Suzana untuk kembali sihat. Saya pun ada juga kawan-kawan yang sampai hari ini, yang hari ini pun masih baik, masih kontak walaupun dia jauh, nak main susah. Kita pun tahu orang mereka pun masing-masing dah ada hidup masing-masing kan. Kita tak kisahlah. Tapi ada juga yang sampai hari ini pun tak boleh tengok. Ada yang kawasan-kawasan kita ni pun tengok kita tu macam hina-hina kita. Kita pun alah, kan cakap dia nak hina, kita pun tak kisah hina bila. Kita cuma nak kita badan kita sihat. Masalah sebesar lah ni kita ni tak sihat. Nak bergerak tak boleh. Kalau saya sihat, kalau kaki ni tak ada sakit, badan selama ni tak sakit, saya peduli apalah kalau orang nak kata sikit. Allah kata bukan nak sakit kat mana kan. Kita nak pergi buat kerja, kita pergi buat kerja, kita ikhlas buat kerja. Tolong mak kita, cari rezeki bagi adik-adik kita sekolah, tu je lah. Tidak dapat dibayangkan jika Suzana terjatuh di khalayak ramai, sedangkan kerusi biasa pun tidak dapat menampung beratnya. Ini kan pula untuk mengangkatnya berdiri kembali. Masalah obesiti yang dialami Suzana berkemungkinan besar berkait rapat dengan kemurungan yang dialaminya selama ini. Menurut Suzana, setiap kali dia bersedih atau murung, dia seakan terasa berat badannya bertambah. Namun sebaliknya, apabila hatinya tenang, seakan berat badannya menurun. Berada 24 jam di rumah tidak menghalang Suzana menolong ibunya Saadiah Murad membuat kuih untuk dijual. Sejak arwah ayahnya meninggal dunia 7 tahun lalu, hanya ibunya sajalah tempat dia mengadu nasib. Adik keduanya telah mendirikan rumah tangga, sementara adik bongsunya bertugas sebagai askar di Sarawak. Lepas ni kalau dah boleh macam dengan orang, boleh buat kerja, boleh tolong mak kita. Mak kita pun susah, dia pun usaha. Kalau kata kita sakit tu, dia pun tak tidur sama. Macam dengan jaga budak kecil pula kan. Kita pun tengok dia kesian. Kadang kita ni susah hati ke apa, kita marah. Kadang kita marah dia. Dia pun terima lah. Biasalah orang kata, kalau orang dengar orang kata apa ni bully. Macam orang kata bully mak kita lah kan. Kita ni kadang-kadang kesian kat dia. Tapi kadang kita terlepas lah. Kita punya simpan. Apa yang simpan hati kita tu terlepas. Adik-adik tu pun susah. Mereka dah biasa tengok kak. Mereka semua besar. Mereka tak pernah tengok kak. Mereka ni kecil. Daripada mereka kecil sampai sekarang, mereka ingat kak dia orang ni memang besar macam ni. Menyusah bagi dia. Kalau kita setengah tu menyusahkan. Tapi nasiblah adik-adik tu faham. Apa impian kita ni jadi kenyataan lah kan. Nak kata pun tak reti lah kita ni. Ketabahan hati ada batasnya. Anak gadis seperti Suzana perlu dimanja, bukannya dicerca. Hanya mereka yang mengerti mampu berkongsi, dan kepada yang menjeling dan mengata, biarkanlah saja. Bukan simpati yang dicari-cari, hanya berkongsi kehidupan sebagai manusia biasa yang dipinta.